Tapi bila kita dah berumah tangga ni, orang kata apa, tanggungjawab sebagai seorang suami tu lebih lagi lah. Faham. Lagi kita ada ibu kita ada isteri kita. Dan time tu pun struggle lebih sikit ada baby kan. dah ada baby. Anak yang pertama. Time tu lepas tahun kahwin lah, dah ada baby dah. Ada baby tu awal lah, maksudnya lepas kahwin tu, lepas beberapa bulan kahwin tu dah wife dah mengandung lah. So fikir lagi pasal perbelanjaan ni harian komitmen lagi baby nanti kan. So start daripada situ dah terfikir nak adakan satu perniagaan, tapi time tu memang tak ada idea. Memang tak ada idea apa yang nak diniagakan. Niaga perfume, orang kata apa, yelah turun naiknya, orang kata apa, kita ikut market juga lah, kita ikut trending tu. Kita tengok dulu orang beli perfume yang murah-murah, betul. Tapi sekarang bila pengguna dah celik akal, dia nak yang quality, pilih quality, faham, which is the best lah. Kata kita, of course kita nak barang yang terbaik untuk diri kita, faham. So bila dah tak ada idea, orang kata memang tak ada idea. Bila dah tengah buntu sangat tu, time tu bulan puasa. Okey. Bulan puasa saya pergi dekat Jalan Tah. Time tu ada seorang orang tua, saya tak tahu nama dia siapa, tapi saya beli cincin dengan dia. Time tu tak minat pun pakai cincin kahwin pun hilang time tu. Memang tak minat. Cincin kahwin pun hilang. Cincin pun cincin batu sintetik je. Batu sintetik je. Kita tak pandai time tu. Yalah. So kita pergi jumpa pakcik ni, kita rasa macam berminat nak tahu apa benda yang pakcik ni jual.